Chicken. Tapi tak semua perempuan complicated, men tu complicated. I don't eat nasi lah. Dia dah tahu. Oh tak, aku memang order 3 dia untuk lebih. Sebab aku ingatkan dia order dia isi dalam satu bekas, kita cedok macam dekat cili kampung tu kan. Tapi lah biarlah. Korang fikir sekarang. Spinat thank you. Korang pilih sekarang nak masuk live name ataupun live Tak saya Ismail. tak. Sekejap lagi. Okey, cerita dia macam ni. Sebab aku datang-datang tahu. Makan lah. Kita fikir lawan man. Siapa menang mesti dekat live tu. Bak datang lah. Bak datang lah, ingat aku takut dia. Aku kena Tak payah mute kau low kan je lah volume. kau. Kau dulu. Kau low kan je volume. Okey. Kan awak dengar suara saya sekarang. Okey. Cerita dia macam Okey. ni. Kita fikir siapa Bergema- kalah ditutup live. Siapa kalah tutup live? Siapa kalah tutup live, okey? Bak datang. Korang, saya dah lama tak live. Jadi korang kena menangkan saya. Korang kena menangkan saya. Sebab saya dah lama tak live. Bagilah saya chance live. Saya tengah nak mendidik diri saya biasakan live ni. Dia dah pandai tak apa. Saya ni tak apa nak pandai sangat. Okey. Go semua. Bantai dia. Saya nak belajar buat live sentiasa. Okey. Saya nak ringankan diri saya buat live. Jadi korang kena sokong saya. Pilihlah. Bismillah. Okey. Kalahkan dia Hikmal. Biarkan Hikmal kalah. Lagi kau tu. Okey je tak? Terima kasih Kak Aminah. Okey. Kak Azura thank you Amoy. Terima kasih Kak Rohaida, Kak Nah, Tidak thank you Azura. Kak Kazi, terima kasih Kak Nas. Terima kasih Comel Cu, Liza, Kak Liza, thank you. Oh, suara bergema sebab dekat. Oh ya ke? Okey, so tak apalah kalau macam ni Hikmal tutup live kan. Terima kasih semua. Lawanlah Tak sampai apa, thank you. habis. Tak apa. Lawanlah sampai Tak habis. apa. Adat bertanding Tak tu apa. biarlah Ini bukan sampai ke bertanding. akhir. Ini bukan bertanding. Ini dah bertandang nama dia. Gajang Pak Malau, gajang berlipat, gajang hamba mengkuang layu. Apa? Lepas ni korang tengok live mem tau. Hikmal dah tak nak live dah malam-malam. Hikmal tak akan live untuk korang dah. Terima kasih semua. Lepas ni malam kau pula ambil take part layan jerung Okay. Hikmal undurkan diri lepas 3 minit ni. Lepas ni Hikmal dah tak buat live dah. Dia ni kan cepat sangat lah mengalah dia ni. Aduh, lah. Tak apa. Orang baru acah dengan 26,000 dah give up. Nampak sangat nak pancing give. Tak apa. Nampak sangat kau nak pancing give. Tak apa geng, dia nak bakar-bakar je tu. Dia nak buat-buat Tak. orang bersalah. Lepas ni tunggu mem buat live, okay? Mungkin ni Hikmal tak layak berada di sini. Tak payah, dia kan dia nak pancung lah. Dia nak pancing korang je tu. Akak-akak je orang semua. Terima kasih. Jangan Ya Allah, susah Kak nak. Amoy, thank you Kak Amoy. Kak Amoy, thank you. Tak apa. Dia nak buat kesian lah tu. Kak Amoy masuk sebelah. Teruskan support saya kan. Kak Amoy Dia nak masuk pancing, sebelah. dia nak pancing point dia tu. Bagi Jangan mudah sebelah. percaya. Bagi sebelah. Okey, tak apa. InsyaAllah Hikmah percaya pada rezeki. Tapi kalau rezeki tak datang, kita kena lari lah. Ya Allah, siapa ni? Kak Is, terima kasih. Astagfirullahalazim. Tolonglah Ais, sultan-sultan saya menyalalah malam ni, menyalalah. Ya Allah, tak apa. Itu tandanya dia tak nak kau live tu. Ya Allah, Kak Zida, terima Yang kasih. mana? Yang Ya Allah. mana? Astagfirullahalazim. Alhamdulillah. Ya, ya, terima kasih. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih Kak Ayat. Terima kasih Kak Ayat. Alhamdulillah Kak Lisa. Terima kasih Kak Lisa. Terima Tak kasih. apa, kurang. Alhamdulillah. Ya Allah. Onyx Kak Onyx. Terima kasih Kak Onyx. Alhamdulillah. Ya Allah, siapa ni? Jerung. Astagfirullahalazim. Siapa tu? Siapa tu ya Allah? Kak Kemboja. Kenapa pula tu? So aku tak salah. Kak Rozi, terima kasih Kak. Aku tak salah lah suruh kau live 3 minit semalam. Tak, sekarang ni siapa? Nampak emot, Tak, thank you. sekarang ni siapa yang Ada ni. Alhamdulillah, terima kasih. Ya. Ketua menang dapat apa? Kalau kita menang, aku kita baru buat nak live. belajar ni Aku baru mem akan sangat nak tutup belajar live. live ni. Aku janganlah bagi dia menang. Tak apa, Nanti Hikmah aku kena end Hikmah live okey je je. kalau Hikmah dia okey je. menang. Kak Yat, terima kasih Kak Yat. Seriously, Hikmah okey saja. Tak apa, mungkin Ya lepas ni Allah. Hikmah dah tak buat live dah. Alhamdulillah, baca Yasin. Alhamdulillah. Kak Datin, terima kasih Datin. Tolonglah saya Datin, tolonglah. Saya ni jangan buat live Datin. Dia tu dah selalu buat live. Lepas tu dia nak suruh saya end malam ni kalau saya kalah.
Nampak bahagia pula tu muka dia kalau saya kalah malam ni. Ada nampak muka Ikmal macam orang jahat ke? Mulalah tu main sentimen. Mulalah main sentimen. Padahal ibu jari kaki dia geletik-geletik bawah tu suka. Wallahi. Terima kasih bagi saya post di TV. Thank you. Tak ada geletik-geletik pun. Nanti aku kalah lagi. Hari tu dah kalah, ni kalah lagi. Aku nak sambung live. Terima kasih Kak Hans. Thank you Ya Allah, Aizah. Thank Kak you Su. Kazi. Thank you Along. all. Semua jangan bagi Ikmal gift. Bagi dia gift biar dia menang. Ikmal tutup live. InsyaAllah Onyx, Ikmal, thank you Kak Onyx. Thank you, Ikmal akan Onyx. on 2027 nanti insyaAllah. MS Ya Allah, Kak Ira. Thank you, Terima kasih thank Kak you. Ira. Kita Tak apa. Dah dekat dah tu geng. Boleh tu. Kami nak dengar Ikmal nyanyi malam-malam. Tak apa, suara Ikmal tak sedap. Janganlah suara Saya pun anak. boleh nyanyi Kak. Saya pun boleh nyanyi bang. Bang, percaya cakap saya bang. Saya boleh menyanyi. Saya boleh puisi bang. Saya boleh macam-macam lagi bang. Abang nak suruh saya bergayut pun saya sanggup bang. Bagilah dia menang korang. Sial pula. Saya jarang menang. Hari tu yang saya paling menang pun talent terbaik Terima sementara kasih, A-Team. Itulah saya menang. Pasal tak menang apa dah. Saya Kak Is, main thank you, nombor Kak mana Is. pernah menang. Ya Allah, siapa bagi dengan Pak Imut? Terima kasih Pak Imut. Saya berapa kali beli nombor. Semua tak kena. Ya Allah, aku menang. Dah boleh tutup live kot yang sebelah tu. Hah? Dah boleh tutup. Berapa dia sebelah? Dia sebelah berapa? 7.2. Dia 8.3. Sorry lah. Kau nak rematch ke? Belagak dengan bini pula. Belagak dengan keras hati. Nak rematch cakap. Ready rematch. Perempuan memang tak pernah nak kalah. Asyik nak menang je. Memang asal. Okey, kita rematch. Bagi je dia menang. Bagi dia menang. Bagi. Tak apa. Bagi dia menang. Menampakkan perangai dia punya telinga kelongai tu kan. Dia nak menang. Korang Apalagi kita kalau kena sebelah dia tu menang. ada G. Habis Dia ni kalau menang belagak dia lain macam. Dia lupa ke saya talent terbaik sementara A-Team. Yelah. Cakap tu cuma tone down sikit. Yelah, kita ni talent sementara paling sendu. Tak cakap. Tak cakap. Faham. Tolonglah. At least hormatlah sikit saya kan. Dia pijak-pijak saya macam itu je. Sebabkan mata saya kasi dia berapa sangat. I merajuk kau. Ya Allah, Kaira semua Aziz, Syafiqah masuklah sebelah. Bergema suara sebab dekat. Kalau nak kata jauh lah ya. Kalau nak kata jauh Macam mana Kalau Aku nak nak jauh kena lah. jauh. Saya boleh jauh lah. Kak Is, thank you Kak Is. Kalau nak kata Tak apa, jauh Ikmal biar makan saya tempat jauh. lain. Tak apa. Yang penting saya menang. Biar Tak saya apalah. jauh. Ikmal ke tempat lain. Kemana saya jauh. pula lah perempuan ni. Perempuan ni nak pergi Tak mana apa, biar pula. saya Dia jauh, keluar tak pula ke apa. tepi tu. Yang penting Okey, saya menang. Tak apa. Okey. Biar Dia saya keluar, jauh. Dia keluar. Dia sanggup keluar. Tak apa. Biar saya jauh. Okey. Yang penting saya menang geng. Okey. So, okay. Kamu mana pula perempuan ni? Abang Chan dah jauh belum? Dia tak masuk. Tolonglah bagilah saya menang. Tolonglah. Bagilah saya menang. Saya nak live malam ni lama sikit. Bagilah saya menang. Tak pernah dibuat tau saya live macam gini. Tolonglah kakak. Terima kasih. Tolonglah bantai dia. Saya tak puas hati lah. Sabar. Saya cari lagi jauh. Dia ingat saya tak berani jauh dengan dia. Memang pun. Okey, saya duduk kat sini. Ambil kau. Terima kasih akak. Terima kasih akak. Thank you. Go. Ya Allah, Kak Zeti. Let's go guys. Kita menang guys. Thank you yang bagi saya gift. Thank you. Tak dengar suara ke mana? Oh, thank you. Saya ni jarang nak berjalan orangnya. Saya paling ego nak berjalan kaki. Tapi malam ni demi kemenangan saya sanggup berjalan kaki. Saya sanggup bakar kalori saya. Dengar tak suara Ikman? Oh, suara Ikman jauh? Saya tak kira. Terima kasih Kazi. Kak Karina, Tak dengar Kazi, suara? thank you Kazi. Kak Sois, thank you Kak Sois. Dah dengar dah? Aku dah macam daus dah Bagilah ni, dia menang. berjalan. Bagi je dia menang, bagi dia menang. Aku dah macam daus dah ni. Aku dah mula rasa aku daus.
Aku dah mula rasa aku dah haus. Aku dah boleh live kat mana-mana. Tepi jalan pun aku boleh live. Bagi dia menang. Ya Allah, thank you, thank you. Thank you, gang. Gang, thank you, gang. Kak Ayat, thank you. Thank you, thank you. Woi, nyala, nyala, nyala. Gang, saya kat tepi jalan sekarang. Saya betul-betul kat tepi jalan. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Macam dah jauh kan, macam. Dah mula rindu lah tu. Thank you, thank you. Dah lah Nazrah, masuklah Nazrah makan. Makanan banyak lagi. Tak nak, selagi aku tak menang, aku tak nak masuk. Datin, Terima kasih. JKTV terima kasih. JK bagi gift. Zara, thank you. NSS, thank you. Semua lepas ni masuk live meme. Masuklah live dia. Tak apa, lepas ni Ikmal dah tak buat live dah. Ikmal akan buat live 2027 nanti. Nazrah masuk. Hazan, kau masuk Tak kan? nak. Tak nak. Tadi kau belagak sangat, kau menang aku. Tak nak, aku maju. Nanti Fahmi tiba-tiba dekat tepi tu. Kau masuk sekarang. Tak nak. Masuk sekarang. Tak nak. Aku habiskan makanan kau Tak nak. Habiskanlah, aku boleh order lain ke. Adakah saya menang? Adakah saya menang? Adakah saya menang? Ya, kau menang. Lagi 47 second. Terima kasih. Anaki, thank you Kak Cik, thank you. Thank you Miani, thank you. Gini kau kan? Terima kasih Kak Irazaf. Thank you Kak Akmal, thank you Imi. Aku ni nak keluar, masalahnya aku punya wifi dekat dalam ni. Tak lagi. Yeah, makcik. Thank you everybody. Okay, ini detik kemenangan kita. Ini detik kemenangan kita, gang. Sorry. Bersaksikan bumi Kuantan. Nazrah, mana kau? Sini. Hai. Kau masuk sekarang? Tak nak. Wifi aku kat sini nanti lagi. Yeay, aku menang. Kuantan, kita menang. Okay, dah boleh masuk. Jom kita sama makan. Aku dah menang. Dom. Okay dah. Ethan. Masuk sekarang? Tak nak. Aku rentak tudung kau masuk sekarang. Semua orang dah pandang buruk kat aku sebab kau duduk tepi jalan. Ha? Padahal kau yang duduk tepi jalan, aku yang kena. Ha? Okay, jom kita masuk semua. Ya ni, kalau aku boleh pergi. Assalamualaikum. Maaf ya. Assalamualaikum. Semua nampak tu. Biasalah main fikir. Kena halau balik tu. Terima kasih semua. Semua sebab aku pergi keluar. Alhamdulillah. Okay, so Ikmal akan offline. Tak apalah. Masuklah live mem. Semua lepas ni pergi masuk live dia. Ikmal mengaku kalah lah. Makan live 2027 nanti masuk semua tak ada orang buat live. Jangan macam itu. Kita live sampai malam ni je. Besok dah boleh live je biasa dah. Baik semua. Mengah. Alhamdulillah. Kemenangan milik kita, geng. Ini ialah kemenangan kedua saya dalam pada tahun ini lah. Jadi terima kasih kepada semua yang mengundi saya. Terima kasih kepada semua yang menyokong dalam bagi gift apa semua tadi. Saya tak menyangka kemenangan ini akan berpihak kepada saya. Alhamdulillah, dengan usaha saya tadi. Yelah, berjalan kaki. Memang kita kalah lah. Memang kita kalah, tak apa. Usaha saya tadi tu bukan kalang-kalang. Bukan kaleng-kaleng, geng. Saya berjalan tu, sikit lagi polis rondaan nak cekup saya tadi. Sebab buat bising kat bumi Kelantan. Kelantan pula, bumi Kuantan ni. Jadi Alhamdulillah, baloi lah saya menang. Sebab tadi kalau kata saya dah lagi-lagi tak menang juga, malu kat tu. Benda pun dah screen record. Takut nanti kalau saya dah kahwin, anak dah 3 orang, masih dicerita lagi benda ni. Malulah saya. Asyik baik. Alhamdulillah. Anak 24, kau 3. Ya, ikut engkau. Ya, memang kau yang beranak nanti. Ya. Anak 24, ya.
Kak Tun Teja. Bukan. Bukanlah, mana ada Kak Tun Teja. Korang ni pada pandai je. Rembayung lah. Dekat. Ini tak silap saya rembayung apa? Ke apa? Rem apa? Rempah kari payung. Bukan Tun Teja lah. Bukan Tun Teja lah. Apa korang ni? Masak lah kau. Masak lah kau. Jangan datang. Jangan datang. Kau nak live Jangan datang. Saya malu, jangan datang. Kalau nak datang bawa cash. Nak datang bawa cash. Terima kasih Kak Jerung. Aduh, wai. Astagfirullah. Makan memang okey. Saya punya lauk dah nak basi dah. Terima kasih Kak Tini. Thank you. Review lah sikit makanan kau. Apa? Okey, saya makan sup merah lutut Ikmal. lutut kambing. Sup merah lutut kambing. Jadi minta maaf ya yang mana tengah diet ke apa ke, minta maaf banyak ya. Saya makan ni malam ni. Bismillah. Sup merah lutut Ikmal. Saya ni kalau makan depan orang munafik sikit kan. Kalau makan seorang lain. Saya tak makan guna sudu. Siapa? Terima kasih Mai, Cik Allah, thank you. Cepatlah. Berapa hari kat Kuantan? Tak lama pun, beberapa hari sahaja. Lepas tu kita balik ke KL semula. Cepat. Bismillah. Aku nak tengok. Nak tengok je. Saya macam tu. Satu lagi aku tak dapat tengok. Aku tak tahu. Wow. Dah. Kita tadi shoot video yang memang orang kata apa, memang hadiah lah untuk jurung-jurung semua. Saya pun tak sabar bila video tu akan di publish, bila video tu akan di post. Dia yang bersemangat nak buat video tu tadi. Yang saya boleh cakap, video tu memang nyala. Ada ni, ketua tengah makan. Tak payah tanya. Duduk je dalam live tu. Ketua cakap tak payah tanya, duduk je dalam live saya. Dia mengajuk dah. Nak tak sup ayam? Tak betul makan. Tak. Saya tak minat sup. Saya minat awak. Macam bertambah pula blusher aku ni. Kenapa? Adjust kan setting filter ni. Selabur lah. Bagi laki aku lah. Saya bukan tak nak duduk sebelah. Saya makan jenis berkepak. Saya kalau makan kepak-kepak tangan, takut dia terkena dia. Kita nak jaga ikhtiar kita tu. Antara saya dengan Ikmal ada ikhtiarnya. Ikhtilat. Oh, ikhtilat. Ikhtilat. Cik baik awak betulkan saya. She not fine. Dia kat sebelah. Nyam. Sedapnya. Sayur ni. Rasa sikit lagi lah. Sweet lah korang depan-depan tu. Sweet. Ya, dengar-dengar G17. Diam lah. 17 apa? Oh. Dengar G17. Ya, dengar-dengar 17. Upgrade dah. Tak apa, aku akan buat dia nangis dah bilik je lagi. Korang sangat mencabar kan? Nanti buka pintu bagaimana? Aku tak nak carut tau. Tak baik tau ada ni. Bi, tengok ni Bi. Ingat korang je boleh sweet. Mana biar aku sabar je aku nak video call. Astaghfirullahalazim. Adam ada. Ni Adam.
Adam ni hello guys, hello. Mana-mana yang nak mencari, bolehlah. Saya rasa Adam single lagi. Saya rasa Adam single lagi. Tapi Adam suka main Roblox kan? Abang kau malu dah. Abang Iqmal ludah you? My god. You kena beli tu. Nazra bully B. Yang ini pun kalau aku tunjuk ni. Baby. B, Nazra bully Kamet B. Diorang ni Hikmah Adam bully Kamet B. Menyapalah Kamet nangis B. Kamet tu apa? Terkayus Kamet pula. Mungkin cik apa ni? Kau tak faham? Dia ngadu kat tunang dia lah. Aku buat dia. Buat cari LDR. Minta member tu kat Muar tu. Boleh busy. LDR buat cari LDR je. Tak, cakap kat G, LDR tu buat cari LDR. Yang nyata depan-depan ni nyata. Itu yang bekerja. It's okay. Tak, dia gigih dia bawa keluar telefon dia. Lagi nak call tunang kejap. Tak sedar tunang dia 10 batu daripada dia. Itu pun nak berlagak lagi. Ada orang kata G Sarawak ke? Aku dah tunang. Korang bila? Ji orang Sarawak ke Ji? Terdiam. Jawab gampang orang tanya. Kau orang Sarawak? Kau ni kakak. Oh, mak kami. Awak orang Sarawak ke? Oh, mak kami orang Sarawak. Maknya orang Sarawak. Nya punya mak orang Sarawak. Kan, maknya orang Sarawak. Maknya orang Sarawak. Duhal. Dua hal lah. Rantan ke? Oh, Tedah. Tedah ya tahu siapa? Ha? Boleh? Boleh. Boleh. Apa dia tadi? Aku main boleh. Tedah. Tedah tu tak ada. Oh, Tedah. Bukanlah. Itu Sikdah. Oh, Tedah. Tahu si? Tak tahu Tedah tu apa? Cerita ni diorang. Tedah tu apa? Tedah tu apa kan? Kesian. Oh, kesian. Oh Tedah. Oh. Nena. Babe. Ni. Oh Tedah. Mana yang Korang tak dapat makan dengan Iqmal no? Oh Tedah. Arzan? Korang tak dapat makan sama-sama satu meja dengan Iqmal? Oh Tedah. Makan makanan harus multi. Hah? Iqmal tak bayarkan korang punya order? Oh Tedah. Makan makanan. Wah, ajar lagi yang bukan-bukan. Hah? Iqmal tak kipaskan korang waktu korang panas? Oh Tedah. Menyesal tak korang bagi dia menang. Menyesalkan bagi dia menang kan? Pasal aku cakap dia ni complicated. Aku pun menyesal. Oh ya ke? Oh, terima kasih. Mana nenek awak? Mana nenek? Jom. Jom kita jumpa nenek. Tu. Aku buat. Jom kita jumpa nenek. Ke mana? Ya, tapi pergi dulu. Nenek nak jumpa Hassan. Oh, kena jual kita orang malam tu. Duhal, sian kita orang. Tidak. Saya suka dapat kek. Oh, hai birthday nenek. Jumpa. Kami gambar sana. Rezeki birthday nenek jumpa Hazan. Oh, rezeki nenek. Aku tinggal dia. Rezeki nenek. Rezeki nenek, birthday nenek. Oh, hai. Windok hati kelakar Sarawak nak. Alah, macam yalah mun kami ngajarnya kelakar Sarawak si pandainya. Macam yalah bunyi adu iban. Kira. Ya, dapat kek. Dapat kek. Tada. Korang tahu tak? Korang tahu tak hari ni Kumar bawa dia pergi jalan Kuantan, seinci, 1 meter jalan dalam mall tu dia kena tahan. 1 meter jalan dalam mall dia kena tahan. Betapa ramainya orang sayang dia kat Kuantan ni pun. Tapi hari ni tak adalah bekas-bekas kat tudung dia.
G pun sekejap mandi, sekejap masuk tandas, sekejap masuk tandas. Tapi tadi memang ramai orang. Tadi kita Alhamdulillah. Tadi kita pergi mall mana? East Coast Mall dengan Quantum East City Coast Mall. Mall East dengan Coast Mall dengan apa tah? KCM, Quantum City Mall. Saya dapat kek. Ada orang sambut hari jadi dia punya nenek. Dia bagi saya kek. Bismillah. Terjamah lah. Jangan sedap. Logo. Bismillah. Ya, boleh. Kau makanlah sendiri. Oh, dia dah bagi. Nyaman sih keknya, nyaman. Dia dah buat aku panas-panas. Lepas tu, dia tengok dia mengaku. Suara sendiri. Korang nak tahu dia dah jumpa Perak Ismail ke tak? Korang kena tengok YT Ketua. Betul. Tiada sebarang pengeluaran pencairan. Apa? Apa Kau kena buka sebut pasal tadi? apa ni? Cair-cair ni segala ni. Ha? Kita cakap ada. Tiada sebarang apa? Vitamin tepi untuk Something vanilla. kantoi betul. kan? Tak ada kantoi. Tak Nak ada. tahu? Tak ada. Leak. No sneak peek. No. Leak kan? Kecairan kan? No leaking no. Only real thing. Pembocoran. Kecairan. Astagfirullahalazim. Ji, ingat kita praktis ketawa macam orang kaya. Sana. Funny ya. You are so funny. Macam tu. It's called morning. You're so funny. Terangnya. Susah betul. Cuba cakap korang cakap English for 3 minutes. For 3 minutes. For 3 minutes. Yeah. Okay. English. Okay, so hi, my name is Hazan. Where you from? I'm from Kluang Johor. I am Where do you 23 live? years old. Where do you live? I live in Kluang Johor. Do you wear wigs? Huh? When you wear wigs? What up? Kau cakap apa? What are you talking about, please? Pardon. What are you talking about? Pardon. Just not pardon. It's a padung. Padung? Oh, padung? You have to say Makuna Makana which Monte. I don't think I should talk to you, bro. It was such a brain rot. Dulu macam mana? Tung sampai. Adam ni the brain rot lah kan? Aku tak tahu apa dia cakap. You're not 23, you're 24. No. You're It's turning it's by year, but by month and by my bye. Kau buat apa bye? Bye, sister. Susah lah cakap bahasa Inggeris ni. Okay, bye. Tapi aku kena bertanggungjawab sebab muka aku muka orang putih. Oh, bye, Confirm, love you, Ma. Confirm. Confirm eh? Bismillah. Aku makan rich Monte. It's Makana which Monte. Aku tak kalau masih tak? Masih? Yang mana? Mojito. Mojito pula. Bukan gitu lah. Jenis aku satu lauk satu Aku mau kentut. Kita mau kentut. Kau nak kentut kau pergi jamban ni? kentut barayang. Kentut syak barayang. Kentut syak rayang. Boleh rayang. Ya Rabbi. Siapa tahu rayang tu apa maksud dia? Bila mau ke Sarawak, ma'am? Saya tahu lagi. Tapi kami will be there. I'm gonna join her live. Masuklah dah ikut kau lah. Sayang. Pandai ya rayang. Rayang tu suluk tak silap aku. Aku pernah ada kawan saya bagi tahu. Adam. Rayang tu suluk dan bahasa tausuk bahasa suluk macam tu lah. Rayang. Betul. Suluk, bahasa suluk. Kalau dia tak ada review, okey. Tapi sebab dia review, macam Lady Gaga. Makana which Monte. Waina rayang. Tadi macam ada nampak apok agak lalu belakang Oh my gosh. Apok mana lah. Tadi JKTV masuk kau Ha? JKTV. Masuk mana? Left kau. Ya ke? Oh. Hai Jeki. Dia serang bagi gift untuk kau menang live. Ya ke?
Amboi JK. Oh. Semalam kau peluk-peluk aku, kau raba aku. Harmoni hidup kau hari ni ya. Kesan trauma aku Nak kena lah ya. Saya agak cemburu lah tengok Jackie raba-raba ketua semalam. Saya macam, ya Allah, aku tak dapat lagi. Tak sempat lagi aku pegang. Kau dah pegang Jackie. Second. Kat kau hajar betul Jackie ni. I trauma. Aku ni tengah kumpul duit kahwin ni. Nak ngalalkan Iqmal. Dah. Depan aku dah rabui Iqmal. Dah tinggal sipi-sipi dah untuk kau Nazra. Luluh. Last kali dia. Aku dah. Aku pun tak pernah pegang dia. Dia JKTV. Datang JKTV kenal tak sampai 5 minit dapat pegang. Kecil hati. JK dapat dulu. Kita tengah buat live dia. Ha? Kita tengah buat live. Biarlah dia buat lah. Kita JK. Dam. Video dengan JK semalam dah. Aku kejar naga. Dinosaur. Dinosaur lah. Dia pakai semalam tak? Salah. Tak dapat. Soon, girl. Give Listen, me I'm that dinosaurs. You boleh buka tak? I cannot. Tengok aku Cannot. sama Tengok aku sama Cina. Confirm makin Kak Is. Thank you Kak Is. Baguslah Tun Teja ni. Mana dia kata Teja dan Bayung lah. Tak bukan, aku puji Tun Teja sejarah kita tu. Aku tak cakap pasal tempat makan ni nama dia Tun Teja. Aku cakap Tun Teja yang melindungi sejarah kemelayuan kita tu. Dah kantoi dah. Kau lah pergi lagi keluar tadi. Tapi tak adalah. Takkanlah Jerung sanggup apa ni. Tak adalah. Jerung semua dah tidur lah ni. Malam-malam ni. Ada pula yang kejut laki dia. Bang, tolonglah bangun bang. Takkanlah Jerung nak datang sini bawa rantai emas 999. Takkanlah. Mustahil lah. Takkanlah Jerung tu nak datang sini bawa emas 999. Datang Tun Teja Kuantan ni. Takkanlah. Besok anak sekolah. Takkanlah. Mana? Nampak? Yang mana dah start motor, dah nak start kereta tu dah takut dah nak datang. Kita hidup kita kena bijak. Bismillah. Dia buruk apa perangai aku. Depan rezeki tak elok joget. Astagfirullahaladzim. Kenapa tak ada? Aku diorang nak tengok kau. Kau tadi sibuk fikir tengok kau. Bukan tengok aku. Ketua tak ada masuk sebab ketua yang supply ke lampu. Ya. Nampak tak sweet lah korang punya ketua ni. Itu yang nampak berseri muka aku tu. Ada orang tunggu kat parking. Mana ada? Kita orang parking kat hospital. Tak ada lah. Saya mana parking jalan kaki tadi? Mana parking? Tak ada. Ni pun kita menyelinap ikut pintu dapur belakang nanti. Waktu dia orang closing tu baru kita orang boleh balik. Dah tutup lagi dah ni. Oh dah tutup kan? Tutup pintu dah tutup. Ya tu. Yang tu lah tu. Okey lah, terima kasih lah bagi hadiah fikir. Banyak boleh dah Hazan bayar. Tak dengar ke tangan ketua? Ketua sandarkan lah.
Kila, terima kasih Kila. Cik Allah, thank you. Kila, thank you Kila. Kan dah cancel tu tadi dia ni. Tapi tadi dah minta dah. Dia buat ni kan. Apa dia? Bukan, apa tu? Pisang salai. Pisang karamel. Tak ada. Itu dia abang. Dia mana ada? Hah? Mana ada? What are you speaking? Dia kuih lain. Dia ada. Dia tengah salai tu. Dia tengah panjat pisang. Pokok Mem pisang. korang makan lamb shank. Tidak. Lamb shank sup merah. Ada dessert. Tadi ada order dessert. Ya, lagu dia dekat dalam ni semua klasik-klasik punya Melayu. Hari ni birthday Tok T. Oh, ya ke? Tadi ada orang komen. Hari ni birthday Tok T, ya ke? Saya tengok nak jumpa Tok T lah. Ya Allah, semoga lepas ni adalah 1-2 kerja aku yang menjodohkan aku bertemu dengan Tok T kat tempat kerja tu waktu tu. Bukan kau dia pakai bedak Simplicity ke? Kan? Simplicity tu Datuk Siti punya yang kau cakap sesuai kat muka kau tu kan? Ha. Simplicity tu je nama dia. Dengan Ya lipstick ke? tu. Dengan lipstick yang kau pakai hari tu yang warna pink-pink sikit tu. Oh, Simplicity tu Datuk Siti punya kan? Ya. Saya ingat kau orang main-main. Kau main puji lah Simplicity. Kau tak tahu itu produk dia. Oh, kalau macam gitu dah kata, kalau kata gitu Simplicity tu produk Datuk Siti. Oh Dia yelah. selalu restock. Kalau datang Watson, dia kalau dia dengan G, G dah tahu dah kod dia pakai apa. Dia memang beli Simplicity tu. Kenapa selama ni aku macam tak percaya orang cakap Simplicity tu Datuk Siti punya? Takkanlah Takkanlah Datuk M. Nasir kan? Dah nama pun Simplicity. Takkan Datuk M. Nasir punya? Terima kasih. Assalamualaikum Tok T. Saya selalu guna bedak Tok T. Saya selalu guna lipstick Tok T tu. Tak, Tok T tak nak ke? Saya ni bukan nak cakap apa Tok T, tapi Alhamdulillah ramai cakap bibir saya macam cocok. Macam lah. Tapi saya tak cocok Tok T. Jadi kalau Tok T nak cari model-model bibir ke, Tok T nak cari model-model yang muka-muka pen Asia macam saya ni Tok T. Nampak? Mata saya dah cover sebelah pula orang lagi Tok T. Tok T bolehlah bawa-bawa fikir sebelum tidur tu kan. Orang kata fikirlah pasal saya. Terima kasih. Happy birthday. Bukan. Memang dia, memang saya order tadi. Oh ya, minta maaf. Saya ingatkan sebab birthday. Terima kasih. Ingat birthday tadi. Memang order. Jadi yelah kan Tok T. Tapi kalau nak ambil saya, kena pairing. Saya ada pasangan saya. Pairkan saya dengan Iqmal. Aku nak buat apa produk Simplicity? Iqmal boleh tolong kipas-kipas saya waktu modeling nanti. Iqmal tak payah bayar. Bayar saya je. InsyaAllah Tok T ya. Semoga ada job dengan Tok T insyaAllah. Dapat jadi tirai waktu konsert Tok T pun jadilah Tok T. Tok T buat konsert next kan bila-bila. Saya tolonglah ambil saya jadi tirai. Sangkutkan aja kain dekat belakang badan saya ni. InsyaAllah saya boleh jadi tirai. Yang penting dekat dengan Tok T waktu Tok T perform. InsyaAllah ya Tok T ya. Fikir-fikir dengan saya ya. Bye Tok T. Ini saya juga lelaki. Oh terima kasih. Alhamdulillah. Happy birthday to you. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya tadi kan aku bukan nak cakap apa. Nasi aku belum habis makan tu dia ambil. Tak apalah. Ada satu Nasi lagi. aku belum habis makan tu sebenarnya. Tapi tak apa. Kan tadi dia hantar puding. Waiter hantar puding. Dia ambil piring. Aku belum habis makan tu dia ambil. Dia ambil dia ganti dengan puding. Itu yang aku macam galat sikit tadi tu. Tapi tak apalah. Kita ada yang ni.
Kalau tengok gaya saya ni faham. Saya ni faham tanda-tanda. Maksudnya ngalau lah tu. Nak suruh kita balik. Nak suruh saya balik lah tu. Pula order macam buat kenduri. Itulah. Ada nice Kita pula order macam makan beradab. Orang belakang dah mula biadab dengan kita orang. Tak adalah. Tapi bagus juga dia angkat. Sebab dia dah buang makan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dah buang makan. Dia dah trauma. Dah macam ni guys. Sedap. Ambul kebutan. Mana taste this? Taklah, waiter tu okey je. Dia tak apa, dia orang tak nipu, okey je. Saya gurau tadi, dia orang okey. Yes, saya gurau. Saya memang gurau macam itu. Padu tak rasa dia jahat kan? Rasa dia memang jahat kan? Sekali makan dia memang jahat kan? Kat Rembayung kan? Hari tu Tim tu memang Lava Bell punya tu bukan? Yang mana? Yang hari tu memang Lava Bell. Lip tint ke belum keluarkan lagi ya? Belum kot. Wallahualam, belum keluar kot. Gaul lagi. Dia suruh gaul. Ada orang mabuk. Kau gula kat bawah. Gaul ni. Oh yelah. Payahlah. Sedap kan? Syah, terima kasih. Macam mana tadi, Man? Lagu ni dia ajak menari. Betul. Korang memang malam kau Korang ada tak? ya. Cik Farah. Kejap. Okey. Si Norman. Jerung-jerung kan pandai baca kan? Okey. Okey dah. Besok saya nak pagi. Pandai kan? Hari tu meeting sampai 2,000. Takkanlah kali ni tak boleh. Aku on je weh, dapat lah. Dia cakap aku on je. Ya ke? Macam tak ada. Dia dapat betul lah tadi yang saya cakap aku on je. Apa sampai 2 pisang ni? Bukan. Kan. Kan nak order tu. Aku jadi raja. Tak ada. Dia ganti. Ya ke jumpa parent esok? Ya ke? Pandai je. Okay semua, kedai dah nak tutup dah. Saya kena end. Malam ni, kalau sempat kita live lagi Saya ada rasa pipit. Kita tak nampak sangat. Bye-bye semua. Malam ni saya live insyaAllah. Saya tak janji, tapi insyaAllah. Kau dia Saya nak 14 tu. Saya nak
saya nak biasakan diri saya live kan. Saya nak belajar buat live selalu. Sebab saya dengan ketua kan, ketua korang ni ajar live lah selalu. Jerong suka nak tengok kau live lah. Jadi saya tengah belajar lah. Kan azam saya nak live 5 minit paling-paling pun. Video ni. Bye-bye semua. Itu aku selalu ngalung. Ketua bye-bye ketua. Bye-bye. Tengok ni buat apa? Tengah tap screen. Tap screen. Bye-bye semua. Muah. Adam bye-bye. Oh my gosh. I look so